#7 Ramadan. My name is Lala. La 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 la. Hari ni kita nak masak lala. Sedar tak sedar dah seminggu kita berpuasa. Rasanya dah sedar kot. Jomlah cuba resepi ni. Seafood masak kamhyong. First, tumis setengah biji bawang merah dan 4 ulas bawang putih. Masukkan 2 sudu besar serbuk kari daging dan serbuk kari ikan. Masukkan air dalam setengah cawan. Okey, yang ni cube cili giling. Kita letak 1 cube je and 1 cube stok ikan bilis. Kacau-kacau sekejap, bagi cube tu larut. Masukkan 1 sudu saus tiram, daun kari dan 2 sudu kecil udang kuragau. Nak bagi balance sikit rasa dia, saya letak 1 sudu besar gula dan kicap dalam 3 sudu. Resepi ni saya main agak-agak je. Kalau korang rasa masin sikit atau kurang air, boleh just ikut tekak masing-masing. Kuah dah ready, sekarang masukkan lala. Gaul perlahan supaya semua bersalut dengan elok. Biar kuah meresap masuk. Orang cakap kena tunggu sampai lala terbuka, tapi ni macam dah terbuka lah pula. Okey, lala pun dah siap, boleh hidang untuk berbuka. Sorry doh, seafood je ada. Kamhyong tak tahu gimana. Kamhyong!